Pembubaran Dewan Undangan Negeri di Negeri Sembilan dan Johor mempunyai punca yang berbeza walaupun kedua-duanya melibatkan tindakan Barisan Nasional di peringkat negeri. Menurut Naib Pengerusi DAP Johor, Sheikh Umar Bagharib Ali, pembubaran DUN Negeri Sembilan berlaku susulan krisis politik yang tercetus akibat percaturan BN sehingga kerajaan negeri berada dalam kedudukan minoriti. Sebaliknya, pembubaran DUN Johor didakwa didorong oleh hasrat politik BN untuk memperkukuhkan penguasaan mereka, walaupun kerajaan negeri ketika itu tidak berdepan isu kestabilan yang serius. Walaupun pembubaran DUN Negeri Sembilan dan DUN Johor nampak macam sama, tetapi sebenarnya ada latar belakang isu yang berbeza. Pembubaran DUN Negeri Sembilan berlaku selepas usaha BN menjatuhkan kerajaan sedia ada melalui percaturan politik yang disebut-sebut sebagai tebuk atap menemui jalan buntu. Pembubaran DUN Johor pula bukan disebabkan kerajaan kehilangan majoriti atau berdepan dengan krisis politik, katanya dalam satu kenyataan. Menurut beliau, kegagalan BN di Negeri Sembilan telah mewujudkan kerajaan minoriti yang menjejaskan kestabilan. Dalam situasi itu, pembubaran DUN dilihat sebagai langkah perlu untuk mengembalikan mandat rakyat. Di Johor pula, langkah membubarkan DUN didorong oleh hasrat BN untuk bertanding secara solo di semua 56 kerusi DUN dengan matlamat untuk menjadi satu-satunya parti yang mendominasi kerajaan negeri. Bagaimanapun, keputusan di Johor itu dibuat ketika negara sedang berhadapan dengan cabaran ekonomi. Malah, pilihan untuk mengadakan PRN secara berasingan daripada pilihan raya umum pasti akan mengakibatkan perbelanjaan yang besar, sekaligus menimbulkan persoalan mengenai keutamaan sebenar di sebalik pembubaran itu, katanya. Beliau menegaskan, walaupun latar belakang berbeza, kedua-dua pembubaran itu berpunca daripada tindakan BN di negeri masing-masing.